Maklumkan juga di sini kepada pendengar-pendengar di luar sana, beli kereta berhati-hati, terutama kereta terpakai. Jangan terbeli kereta kelun. Andai kata terbeli kereta kelun, yang terbaru punya kes, kereta kelun maksima kena saman bayar penalti adalah 50k. Jadi kalau kena 50k, terduduk kejap, beli kereta baru lagi bagus. Yalah, bagus. Sebab dia tak boleh bayar installment. Tak boleh bayar installment. Oh, terbang duit gitu saja. Begitu saja. Jadi berhati-hati. Kalau boleh, ada yang dah nampak, yang macam pagi tadi saya nampak dah sebuah, saya dah tangkap gambar dah. Motosikal tu bukan motosikal WBM. Nombor plate dia, macam kita nak kenal pasti kereta tu. nombor plate motosikal tersebut dia gunakan WBM. Bila saya search WBM, bukan motosikal tu. Tunggu sajalah, akan dapat dia kesan. Jadi jangan kita gunakan benda yang dikategorikan unrecorded, menyimpan barang-barang illegal. Jadi kalau kena tangkap, memang dia punya tu 50,000 Jadi kereta, saya punya nilaian kereta tu hanya tak sampai pun 30,000. Jadi tak payah sebutlah kereta apa kan. Jadi kena 50,000 yang tertinggi. Dan minggu yang sama juga, minggu ini, dan paling murah adalah 35k. Okey, baik, 30k. 30k. 35 paling murah. Paling tinggi 50k. So akan dihadapkan lagi ke mahkamah. Hampir keseluruhan satu Malaysia, hampir-hampir 1,500 unit akan bergilir-gilir menaik ke mahkamah. Sebab untuk kelun kah, dia tidak boleh bayar kompaun. Sebab dokumen adalah dokumen palsu. Dia jangan tersilap beli. Kita di sini ingin mengingatkanlah kepada sahabat-sahabat di luar sana, nak beli kereta berhati-hatilah. Kalau dah kena kesian, tengok muka kesian, tapi nak buat macam mana? Tolong macam mana? Tak boleh tolong.